Penyanyi muda Vanessa Reynolds mencipta pencapaian baru dalam kerjaya seninya apabila melancarkan single sulung dalam bahasa Mandarin. Anak kelahiran Kelang itu menyifatkan lagu berjudul Would You Leave Me Too sebagai langkah berani untuk menembusi pasaran muzik Mandarin. Vanessa sebelum ini mencuri perhatian menerusi program variasi muzik China, The Voice Power, yang menilai peserta sepenuhnya berdasarkan kekuatan vokal menerusi konsep pendengaran dan pemilihan secara buta. Single ini menggabungkan pengalaman peribadi dan ekspresi emosi dalam karya yang merentasi bahasa dan budaya. Lagu ni adalah lagu yang boleh touch people's heart sebab lagu ni sebenarnya adalah my biggest fear lah. Tajuk dia pun adakah awak akan tinggalkan saya juga? So soalan ni saya rasa ramai yang akan tanya diri sendiri dan juga kita takut juga nak dengar jawapannya. So bagi Vanessa takut untuk kehilangan orang yang Vanessa tersayang. So Vanessa keluarkan dengan lagu ni dalam bahasa Cina. Adalah kisah Vanessa sendirilah. Lagu balada ini mengangkat tema cinta, kehilangan dan kerapuhan hubungan manusia dengan susunan muzik piano lembut dan serta elemen R&B dan akustik. Vanessa turut berkongsi bahawa lagu ini antara karya paling peribadinya yang diinspirasikan daripada pengalaman serta kebimbangan terhadap insan tersayang. Keadaan keluarganya yang semakin berusia, termasuk abang sulung yang mengidap sindrom Down, turut menjadi sumber ilham kepada penghayatan lagu ini. Tentunya ada cabaran sebab nyanyi lagu Cina tak boleh nak all out macam nyanyi lagu Melayu sis. So kita kena simpan-simpan lah, tak boleh nak all out sangat sebab lagu Cina dia orang lebih prefer the soft punya vocal yang lebih delicate. So Vanessa cuba untuk tukar cara penyampaian Vanessa untuk suit the Chinese music, yeah. Buat masa sekarang Vanessa unik lah dekat China kan, so mereka sangat curious juga nak get to know me. Dengan pelancaran single sulung dalam bahasa Mandarin, Vanessa membuka lembaran baru dalam kerjayanya sebagai sebuah perjalanan seni yang lebih matang.